Ya guys, jadi hari ni saya akan bercerita lagi tentang haiwan yang saya pernah rawat. Jadi saya akan sebutkan nama-nama mereka ataupun menjelaskan tentang mereka ya. Jadi langsung saja kita mulai. Saya ada bela ibu ayam. Namanya itu adalah ibu ayam kek. Saya tidak tahu kenapa tu. Mohon maaf ya, ada motor tadi jadi saya kena cetak diam. Okey, jadinya ya aku sampai dah lupa dah ni. Jadi saya ada bela ibu ayam. Namanya itu adalah ibu ayam kek. Dia adalah ibu ayam berwarna coklat. Dan juga saya letak namanya, saya terinspirasi dari kek. Nama pun ibu ayam kek, tapi diubah jadi ibu ayam kek. Dan juga iaitu usianya itu mencapai 4 atau 3 tahun lah, saya dah lupa dah. Dia lahir dari 2021 ataupun 2020. Okey, dan juga saya ada bela ayam lain. Ayam saya ada dah. Saya ada bela iaitu adalah apalah saya tak tahu dah. Okey, cakap benda lain lah pula. Dan juga saya pernah bela saya ada budak lah kat situ. Budak apa pula tu, baju biru tu. Dan juga apa saya tak tahu. Di sini saya ada nampak pucuk ubi. Di situ ada pokok pisang. Di situ ada pokok jambu. Tak tahu siapa pun. Di sini ada pokok durian. Pokok ini saya tak tahu ini pokok benda. Dan juga itu pokok jambu ataupun pokok benda saya tak tahu. Itu pokok ceri. Ini pokok durian. Salah lah, ini pokok bambu. Salah. Pokok benda Dia ada lagi nanti ke semalam. Namanya itu adalah, salah saya pun tak tahu dah. Dah lupa. Kepala otak saya ni bukannya kepala otak apa. Saya ni kepala otak batu. Batu saya pun tak tahulah. Semuanya saya tak tahu. Ini ada pokok tak tahu. Ini pun ada pokok tak tahu. Kira tu saya tak tahu.